Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Selamat malam, dah malam dah pun. Hari ni kita unboxing online punya apa benda ni, iaitu minyak hitam. Kita unboxing. Ini adalah minyak hitam. Saya memang kalau kereta saya, semua kereta saya menggunakan minyak Tremoli lah. So kalau kita saya beli ni harga lebih kurang dalam RM32. Harga lebih kurang RM32. Kalau dekat shop E tu dia harga kadang-kadang 28. Kalau ada free shipping dapat 28 tu. Kalau tak dapat RM33 macam tu lah. So dia apa yang dia bagi minyak hitam lah. Lepas tu yang ini untuk kita lekatkan dekat cermin tu. Okey, lekat tepi. Dia bagi bubble wrap. Tengok. Oh, dia bagi bubble wrap. Jadi minyak hitam ni dalam kotak lah. Bubble wrap dia pun jenis macam ni. Okay, ni minyak hitam dia. Ni kalau sahabat-sahabat saya yang tengok saya pernah cerita saya pakai ni, saya dah pakai sini minyak ni lebih kurang dalam setahun setengah dah. 3 biji kereta saya pakai minyak ni. Dulu saya pakai jenama yang satu lagi yang murah juga, tapi sekarang ni saya menggunakan yang ini. Tapi yang ini kalau yang baru punya dia ada Easter yang warna biru tu. Easter ni dia lagi licin, lepas tu anti hangit. Dia tak hangus. Korang kalau bawa laju ke apa semua, bunyi yang panas minyak tu tak hangit lah, tak hangus. Macam tu. Susah juga nak buka tangan sebelah ni. Bagi saya kat berbaloi semi sintetik, nampak? Semi sintetik full ekonomi. Saya memang pakai yang ni. Ni minyak dia. Minyak ni bukan minyak recycle Bukan minyak recycle. Minyak memang daripada kilang lah. Yang ini dekat satu laman sosial tu memang popular lah saya tengok. So saya dah pakai dah 3 tahun. Tak sampai setahun setengah. Memang 3 biji saya semua gunakan minyak Tremoli ni. So korang boleh ambil dekat apa tag produk saya. Korang beli. Kena hari dia murah, kena hari dia mahal. So minyak hitam ni bagi saya lah dia walaupun semi, lepas tu dengan harga dia tu kira setakat kita pakai tu boleh lah kan, nak macam mana lagi kan dengan harga dia tu. Tapi saya tengok ada orang buat uji kaji tu, nampak dia punya friction pun bagus. Dan dia buat apa, kita pakai minyak mahal, so pakailah minyak murah. Ni minyak yang saya pakai memang trusted lah. Dah 3 tahun, setahun setengah saya pakai semua produk-produk Tremoli. Saya gunakan produk Tremoli lah, betul minyak hitam dia. So korang boleh cuba. Setakat ni alhamdulillah tak ada apa masalah. Kalau katakan kereta jahanam ke apa semua tak ada. Sebab kalau kereta Answer saya 2 bulan sekali saya tukar. Iswara saya sebulan sekali. Tak sempat hitam. Suara saya tak sempat hitam, saya dah tukar. Sebulan sekali saya mesti tukar. Saya tak nak dia berkeladak. Puncanya sebab dulu dekat oil sump dia tu kotor lah. Jadi saya selalu tukar lah supaya tak sempat hitam. Tapi kalau korang tengok ada selalu pomen buka bila buka penutup enjin tu, dia buka. Wah, tengok berkeladak hitam enjin kan. Dia sebenarnya benda ni kan, siapa yang pakai kereta lama faham lah. Kalau kereta korang dah piston ring tu dah bocor tau, dah berasap, maknanya arang daripada pembakaran tu dah lepas ke minyak hitam. Korang tukar minyak hitam setiap bulan pun dia hitam, dalam enjin tu dia tetap akan berarang. Arang pembakaran tu akan penuh.
Itu tandanya enjin korang memang ada problem. Bukan korang tak tukar minyak hitam. Selalu saya tengok orang kata, oh minyak hitam dalam ni kotor, tak pernah tukar minyak hitam. Bukan. Dulu masa saya pakai Suara dulu, asap putih tau. Saya pakai minyak hitam cap ayam je. Tak sampai sebulan saya akan tukar. Jadi apa dalam dia? Hitam berkeladak juga. Sebab piston ring semua dah makan. Arang tu, pembakaran piston tu dah lepas ke atas. Dah melalut ke situ Siapa nak beli? Korang beli yang ni. Sangat berbaloi trusted bagi saya. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat malam. Bye bye.